Okey, Assalamualaikum. Saya Puan Syakir. Nak jawabkan soalan yang pertama lah. Okey, apa maksud KSPK? KSPK is Curriculum Standard Prasekolah Kebangsaan, dan kita ada semakan terbaru iaitu semakan 2017 yang digunakan sampailah hari ini. Jadi KSPK sebagai kurikulum yang digunakan untuk khususnya untuk prasekolah, di mana untuk kanak-kanak berumur 4 plus until 5 plus lah, ataupun kalau di prasekolah tu kita ada kanak-kanak umur 5 hingga 6 tahun. Okay, matlamat KSPK semakan 2017 adalah untuk kita tengok balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, daripada falsafah tu kita selarikan dengan matlamat KSPK yang mana untuk menyuburkan potensi individu kanak-kanak. So dalam potensi kanak-kanak tu dia ada bakat, okey, pengetahuan dia, ilmu dia, keyakinan diri. So itu matlamat yang akan diterjemahkan oleh guru-guru menggunakan standard-standard yang dalam KSPK lah, di mana KSPK ada 6 tunjang, dan setiap tunjang tu ada standard kandungan dan standard pembelajaran. So untuk guru, mereka akan gunakan standard pembelajaran tu untuk melaksanakan aktiviti yang bersesuaian, yang mana untuk mencapai matlamat dan objektif KSPK. Okay, peranan, 3 peranan ni, ibu bapa, guru dan komuniti. Jadi kalau kita tengok kepada rangka transformasi pendidikan TS25, memang kita ada kombinasi antara guru, ibu bapa dan komuniti. Jadi tiga komponen ni adalah komponen yang bertanggungjawab untuk menterjemahkan kurikulum. Okey, sebagai contoh, kita fokus kepada guru lah. Okey, guru adalah pemangkin ataupun ejen perubahan yang akan membawa KSPK ni untuk kanak-kanak. Maksudnya kita tak boleh nampak macam mana kita nak KSPK ni kita nak bagi dekat kanak-kanak. No, kanak-kanak tak faham benda tu. Jadi cikgu lah yang jadi ejen perubahan. Gunakan KSPK, letakkan dalam aktiviti untuk sampaikan kepada kanak-kanak. So daripada situ kanak-kanak dapat apa yang sepatutnya mereka dapat. Okey, iaitu hak pendidikan kanak-kanak. Kalau ibu bapa pula adalah jalinan kerjasama. Okey, cikgu tak semestinya kena buat aktiviti dalam kelas sendiri-sendiri. Cikgu boleh gunakan guru sebagai cikgu boleh gunakan ibu bapa sebagai ahli dalam mendidik kanak-kanak. So ibu bapa tu boleh tolong libatkan diri, okay, seperti aktiviti gotong royong, sukaneka, aktiviti bulan kemerdekaan, okey, dan sebagainya lah. Okey, mereka menjadi pembantu ataupun sokongan lah daripada segi tenaga ke wang ringgit ke idea. Cikgu boleh bekerjasama. Kemudian komuniti, yang terakhir ialah komuniti. Komuniti ni adalah masyarakat sekeliling lah. Sebagai contoh, saya ambil sebagai komuniti seperti kawasan masjid, surau, okey, ataupun rukun tetangga, ataupun kawasan-kawasan kilang ke, ataupun polis, bomba, jenis-jenis macam itulah yang memberi hikmat kepada masyarakat. Jadi kita boleh gunakan idea ataupun kerjasama, pelibatan. Kita buat aktiviti dengan kanak-kanak prasekolah. Sebagai contoh, buat lawatan ke bomba, nak bagi tengok, okey, macam mana kerja bomba ke, tugas bomba macam mana. Ataupun kita libatkan penggunaan tema. Contohlah tema pekerjaan, kita bawa, okey, supaya kita nak boleh dedahkan kepada kanak-kanak fungsi komuniti dalam masyarakat tu macam mana, supaya mereka tak terasa terasing, tak terasa yang pergi sekolah hanya untuk sekolah saja, tapi dia nampak kat situ dalam sekolah dia boleh belajar bersama ibu bapa, dalam sekolah dia boleh belajar bersama komuniti. Itu adalah fungsi lah antara tiga komponen: cikgu, guru, ibu bapa dan komuniti. Cabaran ni kita fokus kepada siapa? Kepada guru. Okey, kalau guru, cabaran untuk melaksanakan selalunya kita nampaklah berdasarkan pengalaman saya ni,
kita nampak guru yang novice, guru yang baru bermula ataupun guru baru lepas perkhidmatan kan, baru lepas, mereka ada cabaran untuk melaksanakan KSPK, di mana kekurangan idea, kekurangan facilities, di mana mungkin ditempatkan di sekolah-sekolah pedalaman yang jauh daripada bandar, nak beli bahan pun susah. Jadi itu adalah cabaran. Yang cabaran pertama tu adalah kekurangan idea lah. Okay? Bila kita baru jadi cikgu, nak createkan ataupun cipta aktiviti yang sesuai berdasarkan KSPK, terhad, idea tu terhad sebab kurang pengalaman. Yang lain tu saya rasa tak adalah. Okey, pandangan secara peribadi KSPK kita setakat ni, saya pun antara orang yang sebagai ejen perubahan lah, menggunakan KSPK di sekolah. Saya nampak KSPK untuk setakat ni sangat sesuai. Okey, standard yang ditulis untuk diterjemahkan kepada murid-murid sangat sesuai. Namun kita boleh tengok perubahan terkini disebabkan KSPK akan ada yang terbaru, iaitu kurikulum prasekolah 2026, di mana standard yang ada dalam KSPK tu diperinci dan dimudahkan lagi untuk cikgu guna. Bagi saya, apa yang dalam KSPK lama dengan yang terbaru tidak terlalu berbeza, hanya cara kita terjemah tu lebih kepada menghasilkan karakter dan juga pembinaan pemikiran kritis. Okay, di mana KSPK sekarang lebih menentu kepada pembinaan insan seimbang dari segi jeris lah, berdasarkan tunjang-tunjang yang mereka ada dalam KSPK semakan 2017, di mana mereka telah revise, buat baru KSPK kurikulum prasekolah 2026, di mana mereka lebih menentukan kepada pembinaan karakter, iaitu insan sejahtera.